Orang yang sabar ni, balasan dia apa? Syurga ke neraka? Ada apa tanya? Tu biarlah nak tanya tau. Balasan ni orang sabar ni, dia ada orang. Syurga tu orang kaum as-sabiri. Faham lagi? Orang istimewa. Sabar dengan susah. Ada orang Allah susah dia dapat anak jahat. Tahu tak? Anak nisa, anak curi, anak nyusah ibu apa. Tak? Akhirat kayak gini syurga ayo. Pasal apa? Susah jaga anak. Dan ada orang masuk syurga sebab bini jahat. Sabarnya suami tadi. Tahu tak? Bini muka comel, mulut je poker. Faham lagi? Nah, sabar. Disusahkan. Semua tu hikmah belaka. Tak? Lepas tu kita kena anak jahat, bini jahat, jangan terus marah lagi. Mungkin ada kafarah kita, dosa kita dimaksud. Tak? Allah nak kita kosong. Tak mau bawa dosa.